untuk membawa masuk bahan-bahan makanan. Kelapa pun kita import, sayur-sayuran, ikan, daging. Hampir sebahagian besar, ramai di sini bekas menteri-menteri pertanian pun tahu. Masalah sampai hari ini tidak dapat diselesaikan. Krisis. Kita lihat krisis beras. Saya meneliti, saya dengar ucapan Pagu daripada mula sampailah ke beras. Okay. Waktu dia mula-mula kata, dia kata dalam ucapan dia, kita boleh tengok Hansard. Dia sebut tentang kerajaan perlu berhemah. Pengerusi boleh tidak membenarkan mana-mana ahli meminta penjelasan. Sekiranya Kota Baru tak perlu mengajar bagaimana timbalan speaker nak men-chairkan mesyuarat ini. Halo, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah bantu dukung dan support channel ini, teman-teman. Dan juga saya ucapkan selamat datang buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Nah, di video kali ini saya mau ngajak nonton video dari channelnya yang saya tampilkan di sini. Nah, ini channel videonya, teman-teman. Mari kita kunjungi, kita dukung, kita ramaikan channel ini agar channel ini makin besar dan makin baik lagi ke depannya. Dan judul videonya juga saya tampilkan di sini. Ini judul videonya, teman-teman. Nah, jadi biar kita tidak penasaran ya, tidak perlu lama-lama, teman-teman. Langsung aja saya tampilkan video lengkapnya di sini. Setelah BBM di Malaysia mengalami kelangkaan, dampaknya kini mulai terasa ke sektor lain, terutama para petani. Kenaikan harga BBM menyebabkan biaya operasional meningkat. Akibatnya, para petani harus menaikkan harga beras. Setelah langka BBM di Malaysia, terbitlah masalah beras. Situasi ini membuat masyarakat Malaysia tertekan, karena harga kebutuhan pokok ikut melonjak. Sebenarnya, isu bekalan makanan di Malaysia bukan hal yang baru. Di saat dunia baik-baik saja pun mereka selalu bermasalah, karena orang Malaysia tidak bisa bertani, dan mengharapkan bekalan makanan impor dari luar negara. Dalam keadaan normal saja selalu bermasalah, apalagi sekarang ketika situasi global sedang tidak menentu. Ini karma bagi orang Malaysia, karena menghina Menteri Pertanian Indonesia bodoh, tapi faktanya siapa yang sebenarnya bodoh? Hal ini pun seperti biasa dibahas di Parlemen Malaysia, sidang yang menghasilkan keributan, tanpa ada solusi. Mari kita simak video lengkapnya. Memandang serius rayuan pesawah yang semakin tertekan akibat kenaikan berterusan harga diesel yang meningkatkan kos penanaman padi serta mengancam kelangsungan pengeluaran makanan domestik. Memetik satu laporan, Setiausaha Agung PN Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, kos baja dan tuai meningkat kini melebihi 50%, manakala kos keseluruhan termasuk baja dan racun naik sehingga 65%, sekaligus menjejaskan keupayaan petani menyerap kenaikan tersebut. Oleh sebab itu, faktor semasa seperti kejutan geopolitik. Sekarang ini kita tahu apa yang berlaku di Timur Tengah. Jadi oleh sebab itu, setiap tahun kita belanja 60 ke 70 bilion untuk membawa masuk bahan-bahan makanan. Kelapa pun kita import, sayur-sayuran, ikan, daging. Hampir sebahagian besar, ramai di sini bekas menteri-menteri pertanian pun tahu. Masalah sampai hari ini tidak dapat diselesaikan. Krisis. Kita lihat krisis beras. Bekalan pengeluaran beras negara patutnya 70% berbanding dengan 30% import. Yang terkini saya diberitahu hanya sudah sampai 60% saja. There is a shortage of Pagu boleh 10%. minta laluan, Pagu. Kota Melaka. Pagu boleh bagi Kota Melaka laluan sikit tentang beras. Ya, terima kasih Pagu. Apa pandangan Pagu semasa Pagu menjadi Perdana Menteri menandatangangi perjanjian dengan Benas untuk biar Benas monopoli beras tersebut? Adakah sewaktu Pagu jadi Perdana Menteri itu Pagu tidak laku secara hemah sehingga anak menantu pergi cabut ke luar negara sekarang pun tak boleh balik lagi? Tarik balik. Ya, Pagu. Apa kaitan? Kenapa anak menantu tak boleh balik untuk menghadapi siasatan daripada SPRM? Sampai hari ini tak boleh balik lagi. Suruh dia tarik. Maka itu sudah luar Ini tajuk. bangsat punya orang ni. Ya. Apa ada betul Biadab. perkara yang Biadab hujung boleh dipakai. akhir Tadi itu speaker tak tarik balik menantu perkataan saya biadab. itu ada Biadab. niat jahat.
Pasal perkara ini yang kita bahas bukan soal itu. Saya minta supaya dia tarik balik kenyataan yang telah pun disebutkan tadi. Kota Melaka tarik balik. No. Speaker Peraturan Dewan. Timbalan Speaker. Sebelum itu, Timbalan Speaker. Saya guna Peraturan Dewan 36/4. Bahasa kurang sopan dan biadab. Saya minta Yang Berhormat Arau tarik balik perkataan bangsat yang dihalakan terhadap Kota Melaka. Arau mengeluarkan perkataan bangsat terhadap Kota Melaka. Saya minta perkataan itu ditarik balik. Saya tidak Selesai satu-satu. menuju kepada sesiapa. Yang Berhormat tadi benarkan perkataan biadab digupakan di Parlimen. Saya dah tengok Yang Berhormat diam. Selesaikan Jadi saya nak satu-satu, beritahu, Yang Berhormat. Ini kita menyebut secara umum. Saya tak sebut Kota Melaka apa. Saya tak sebut secara umum. Sekejap. Lepas perasaan geramnya saya pada mereka. Yang Berhormat, dan saya setuju supaya perkara ini diselesaikan. Kota Melaka diminta untuk tarik balik perkataan. Timbalan Speaker. Timbalan Saya Speaker. sudah arahkan Kota Melaka untuk tarik balik. Timbalan Speaker. Satu Balik. persatu. Duduk Tarik dulu. balik. Tarik balik. Fokus pada isu. Timbalan Speaker. Puan yang dipertua. Puan yang Tarik tua. balik, Jangan ingat jelutong ni. Tarik balik. Jelutong bukan dia tahu semua. Ha. Jelutong ni dia Jelutong, sila duduk dulu. Saya arahkan Kota Melaka untuk tarik balik tentang menantu apa-apa tentang menantu kerana ini sudah keluar tajuk. Dan yang lain sila duduk dulu, jangan kacau. Timbalan Speaker. Timbalan Speaker. Bahawa peraturan apa kita tak boleh cakap Tanpa- apa-apa keluar. Timbalan Speaker, bahawa peraturan mana kita tak boleh keluar tajuk. Itu satu duduklah, soalan duduk, yang saya duduk. Tak ada apa-apa yang tak betul. Itu memang benar. Ruling dah buat. Peraturan mana yang benarkan tanpa berdiri berucap? Timbalan Speaker, kalau nak Sila duduk, kalau tidak saya rehatkan tanpa. Timbalan Speaker, saya ingin tahu atas peraturan yang mana satu meminta saya tarik balik apa yang saya sebut tadi. Saya bantu Yang Berhormat. Atas peraturan yang mana satu? 36.6 dibaca bersama dengan 36.9. Beluran sudah kata 36.6 dan 36.9. 36.6. Saya baca Timbalan Speaker. 36.5 sama Seseorang 36.9. 36.6 kan? 5. 36.6 Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli yang lain. Timbalan Speaker. Persidangan yang lepas saya pernah bangkit tentang anak menantu Pago rali ke luar negara. Masa itu saya diminta untuk tarik balik oleh Timbalan Speaker. Tetapi Speaker. pada waktu tersebut Ni. masih belum lagi 36.5. SPRN mengeluarkan kenyataan. Hari ini, waktu itu SPRN belum lagi mengeluarkan 36.5. kenyataan bahawa Seseorang Ahli yang berhormat, boleh satu persatu kah? Pendang pun mau berucap, Kotak Baru pun mau berucap, Kota Melaka pun mau berucap, Arau pun mau berucap. Sila duduk dulu, jangan bajia masa semua. Ketua Peraturan Mesyuarat 37(2). Saya baca, pengerusi boleh tidak membenarkan mana-mana ahli meminta penjelasan sekiranya Kota Baru bahawa tak majlis perlu itu mengajar tidak punya masa bagaimana secukupnya. Timbalan Speaker nak Masa dah habis. men-chairkan mesyuarat ini. Ya. Kota Baru Boleh, you tak payah Kota ajar Melaka, Timbalan Kota Melaka. ni Kota Melaka, you want to fight, go out lah. 36.5. Seorang ahli tidak Okey. Timbalan Speaker, sekarang merujuk kepada peraturan yang mana satu. Ini tak ada kena mengena dengan anak menantu. 36.6 kan? 36.5, 36.6, 36.12. Siapa Timbalan Speaker sekarang? Awak sudah diberi
Semua duduk dulu. Timbalan Speaker. Apa lagi? Okey, biar saya habis peraturan ini. Apa yang dibangkit atas peraturan sama? Puan Yang Pertua, selesaikan masalah. Kau tarik balik Kota Melaka Apa dulu. yang Jangan- dibangkitkan jangan oleh layan Kota Melaka dilutung. adalah tanya soalan. Beliau tanya soalan. Saya sudah kata apa yang ditanya oleh Kota Melaka sudah keluar tajuk. Sudah keluar tajuk. Kita bincang tentang beras untuk minta penjelasan kenapa sentuh menantu pula. Jadi kalau semua ahli-ahli yang berhormat hanya mau buat kacau, saya tidak akan benarkan pencerahan selepas ini. Jadi saya harap Kota Melaka boleh tarik balik tentang menantu sahaja. Timbalan Speaker, beri peluang kepada saya untuk berikan penjelasan. Tariklah. Anak menantu tak ada kaitan. Fatwa sudah dibuat. Ya. Itu Terima kasih, telah Speaker. melanggar arahan. Jangan ikut perangai Zionis Kota Melaka. Pendan, itu sangkaan jahat. Duduk dulu. Nanti. Saya minta Pendang untuk tarik balik dulu. Itu sangkaan jahat, saya sudah dengar. Jadi Ketua, Puan Ketua. Pendang tarik balik Zionis. Semua duduk, saya sudah arahkan Pendang untuk tarik balik, tapi semua buat bising. Macam mana dia nak tarik balik? Ketua, kita settle kes ni. Minta Kota Melaka tarik balik yang itu. Saya akan tarik balik yang Cukuplah, ini. Pendang. Fatwa Mana? dibuat dekat dia dulu. Speaker, saya pernah dihalau keluar Dewan kerana tidak mengikuti apa yang disebut oleh Speaker. Speaker dah buat fatwa tadi suruh tarik balik. Kalau tak nak tarik Tarik balik keluar kenyataan lah, Zionis. ketetapan. Barulah nampak adil, Pendang. Speaker. Terima kasih. Timbalan Speaker, kenyataan Zionis yang dihalakan Saya sudah dengar. Saya sudah arahkan Pendang untuk tarik balik. Itu sudah clear. Minta tarik balik. Kita settle. Puan Yang Pertua. Apa settle? Tarik balik. Dia tarik balik. Fatwa dekat dia dulu. Tarik balik. Apa Lepas tu settle? saya akan tarik balik lah. Tak ada masalah. Sebab saya kata jangan. Bukan saya tuduh dia. Bila jangan, tak semestinya dia Zionis. Jangan ikut perangai-perangai ada apa ni. Itu sangkaan jahat, Pendang. Jangan. Bila jangan. Minta dia tarik balik dulu. Saya akan settle. Benda ni tak ada masalah. Senang saja. Sebab saya sebut dia jangan menjadi apa ni ikut perangai Zionis. Maknanya dia bukan Zionis lagi. Jangan. Ada elemen-elemen yang ada perangai-perangai Zionis. Satu dua perkara tu bukan keseluruhan secara holistik dia Zionis. Beliau Tak. mengulangi perkara Tarik balik itu. dulu dia. Yang dia menyebut secara khusus ulang. anak menantu tadi. Dia sebut secara khusus anak menantu tadi. Tarik balik itu dulu. Saya sebut dia jangan jadi macam Zionis. Ada elemen-elemen yang sedikit sebanyak bukan holistik. Dia Zionis tidak. Kita boleh settle dia. Satu persatu. Saya minta Kota Melaka untuk tarik balik dulu. Kemudian Pendang juga perlu tarik balik. Dan Arau tarik balik kenyataan beliau juga. Arau. Satu persatu. Ahli-ahli yang berhormat sedang baca masa Dewan. Jadi Terima kasih, Kota Speaker. Melaka jangan buat penjelasan apa-apa lagi. Saya sudah bagi petua untuk tarik balik itu tentang menantu. Tak ada kaitan dengan perbahasan. Timbalan Speaker, kalau nak saya tarik balik, mesti dengar penjelasan saya. Saya tak mau. Saya nak jelaskan. Timbalan Speaker. Tarik balik. Saya meneliti perbahasan Tarik balik. Tak daripada perlu penjelasan. Yang lain jangan bising dulu. Saya mula dengar, saya meneliti. Saya dengar ucapan Pagu daripada mula sampailah ke beras.
Okey. Waktu dia mula-mula kata, dia kata dalam ucapan dia, kita boleh tengok Hansard. Yang Hormat. Dia sebut tentang kerajaan perlu berhemah. Cukup penjelasan. Saya sudah kata, saya tahu. Sila duduk. Saya minta Kota Melaka untuk tarik balik tentang menantu. Kalau tak mau, Kota Melaka boleh rehat sampai after lunch balik. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia teman-teman, videonya udah kita saksikan ya, bagaimana isi di dalam video ini teman-teman. Jadi saya tidak banyak berkomentar di video ini, silahkan teman-teman yang berkomentar di kolom komentar. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Saya mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian isi konten. Dan silahkan juga kunjungi channel original video ini yang sudah saya tuliskan linknya di kolom deskripsi. Saya tutup video ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.